Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin menyampaikan satu tajuk yang sering dibincangkan dan sering juga disalahfahami, iaitu hudud dalam Islam. Apabila perkataan hudud disebut, ada segelintir masyarakat yang terus menganggapnya sebagai hukuman yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Namun hakikatnya pandangan ini wujud kerana kurangnya kefahaman tentang maksud sebenar hudud dalam Islam. Pertama sekali, mari kita fahami maksud hudud. Perkataan hudud berasal daripada bahasa Arab, iaitu perkataan had yang bermaksud batasan atau ketetapan. Dari segi istilah syarak pula, hudud ialah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan hadis terhadap kesalahan tertentu. Ini bermakna hukuman hudud bukan ciptaan manusia, tetapi datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui apa yang terbaik untuk manusia dan masyarakat. Seterusnya, penting untuk kita fahami bahawa hudud bukan bertujuan untuk menyeksa atau menindas manusia. Sebaliknya, hudud mempunyai beberapa tujuan utama yang sangat mulia. Antaranya ialah untuk mencegah jenayah, supaya masyarakat takut dan berfikir panjang sebelum melakukan kesalahan. Selain itu, hudud juga bertujuan untuk menjaga keamanan masyarakat agar kehidupan manusia dapat dijalani dengan aman dan selamat. Hudud juga bertujuan untuk menegakkan keadilan tanpa pilih kasih. Dalam Islam, semua manusia sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kira pangkat, kekayaan atau kedudukan. Selain itu, pelaksanaan hudud juga berfungsi untuk membersihkan dosa bersalah. Sekiranya dia menerima hukuman tersebut dan bertaubat dengan ikhlas kepada Allah SWT. Lebih penting lagi, hudud bertujuan untuk melindungi 5 perkara utama dalam Islam yang dikenali maqasid syariah, iaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Jika 5 perkara ini terpelihara, maka masyarakat akan hidup dalam keadaan harmoni dan sejahtera. Dan perlu ditegaskan bahawa tidak semua jenayah dihukum dengan hudud. Dalam Islam, hanya kesalahan tertentu sahaja yang termasuk dalam kategori hudud. Antaranya ialah zina, iaitu hubungan luar nikah; qazaf, iaitu menuduh seseorang berzina tanpa bukti; mencuri, minum arak atau bahan yang memabukkan; merompak atau merompak bersenjata; serta murtad, iaitu meninggalkan agama Islam menurut pandangan majoriti ulama. Setiap kesalahan ini mempunyai hukuman yang telah ditetapkan. Namun, hukuman tersebut tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenangnya. Inilah bahagian yang sering disalahfahami oleh masyarakat. Salah satu perkara yang paling penting dalam hudud ialah syarat pelaksanaannya yang sangat ketat. Antara syarat tersebut ialah kesalahan mesti dibuktikan dengan bukti yang sangat jelas. Saksi mestilah adil dan boleh dipercayai, serta tiada unsur paksaan. Selain itu, pelaku mestilah seorang yang berakal, sudah baligh dan benar-benar memahami perbuatannya. Jika terdapat sebarang keraguan atau syubhah, maka hukuman hudud tidak akan dilaksanakan. Dalam Islam, terdapat satu kaedah yang terkenal, iaitu tolaklah hudud jika ada sebarang keraguan. Kaedah ini menunjukkan bahawa Islam sebenarnya lebih cenderung kepada pemaafan dan keadilan, bukan semata-mata hukuman. Ramai orang salah faham tentang hudud kerana mereka hanya melihat dari sudut hukuman semata-mata. Mereka tidak memahami syarat yang ketat, konteks keadilan serta tujuan pencegahan yang ingin dicapai. Tambahan pula, ada yang mendapat maklumat yang tidak lengkap atau berat sebelah daripada media. Hakikatnya, dalam sejarah Islam, hudud jarang dilaksanakan kerana syarat yang sangat ketat dan Islam sangat menggalakkan taubat. Ini membuktikan bahawa hudud bukan sistem yang kejam, tetapi satu sistem yang penuh hikmah. Sebagai kesimpulan, hudud dalam Islam bukanlah hukuman yang kejam. Sebaliknya, ia merupakan satu sistem yang bertujuan untuk menjaga keamanan, keadilan dan kehormatan manusia.
Ia dilaksanakan dengan penuh hikmah, berhati-hati dan mengutamakan pencegahan serta taubat. Hudud menunjukkan bahawa Islam ialah agama yang tegas dalam prinsip tetapi lembut dalam pelaksanaan demi kebaikan seluruh masyarakat. Sekian, terima kasih.